lepaskan. Terlepas peluang keemasan untuk Dato' Syed Omar. Dengan permainan sudah pun 5 minit berlangsung, berbaki 10 minit. Sambil itu untuk Mata Mahmud. Gol di minit yang kelima. Ketika ini pemain Dato' Syed Astash, bukan Astash tetapi Mata Mahmud. Gol yang kedua. Sekali lagi Syed Omar datang lagi, cuba bermain 1-2. Onside, percubaan half volley yang cuba lakukan. Jauh, hantaran jauh ini, long ball yang menarik dapat kepada pemain sayap kiri. Adakah gol ketiga? Akhirnya jaringan hat-trick untuk pemain penyerang Mata Mahmud Alostar. Kita dapat lihat bagaimana minit. Jelas sekali pemain-pemain Dato' Syed Omar kepenatan. Mungkin gol pembukaan sayang cemburui. Mata Mahmud. Mungkin jaringan yang keempat berjaga gol. Percubaan side netting. 9 minit setengah yang terakhir. Mampukah Dato' Syed Omar? Percubaan berjadi halang. Itu mengatakan onside. Walaupun agak kebahagiaan White ketika ini. Mungkin ada peluang percubaan terus. Penjara hat-trick. Syed Omar cuba mencipta sesuatu. Peluang sedikit. Bagaimana penambahan jaringan? Segalanya akan dinotakan. 40 saat yang terakhir ini. Chance yang menarik dari kiri ke kanan. Kebahagiaan sayap masuk ke tengah. Berjaya selamatkan. Dan seperti dikatakan jaringan keempat di minit terakhir. Sekaligus menamatkan juga saingan. Keputusan penuh